Assalamualaikum korang, selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada semua yang tengok video saya hari ini. So, hari ni kita akan ceritakan beberapa kisah yang berlaku dekat sekolah. Yang ni bukan kisah seram tapi kisah agak ngeri. Sebelum tu, teman saya bersiap dulu. Okey, tak bersiap lagi, dah pakai skincare tapi satu je belum pakai, which is saya tak pakai sunscreen lagi. Jadi, kita nak pakai sunscreen daripada Wawa. Sebab apa tahu? Sebab Wawa ni tengah ada offer Merdeka Sales, iaitu beli dua korang akan dapat lagi free gift lagi dua barang, which is korang kena beli RM65 ke atas, nanti korang akan dapat free gift. Okay, korang teman kita bersiap dulu. Okay, untuk korang yang nak pakai Wawa sunscreen ni, korang boleh try. Sebab apa? Sebab dia punya tone up tak berapa, korang tengok sendiri, dia tak berapa nak tone up sangat, and then dia still lagi naturalkan kulit kita, and then dia bagi jadi moist nampak ni. Korang jangan risau sebab yang ni untuk kulit sensitif pun boleh pakai, sebab yang ni untuk semua jenis kulit. Sekarang ni Wawa sunscreen ada buat Merdeka Sales, so jangan lepaskan peluang korang untuk dapatkan dua lagi free gift ataupun hadiah percuma misteri daripada Wawa sunscreen. Okay guys, untuk kisah yang pertama, yang ni berlaku dekat sekolah bandar pertama Petaling Jaya, di mana tempat ni adalah tempat di mana PJ ni sebenarnya tempat aku kerja dulu, and then tempat kawan-kawan aku belajar dulu. Untuk kes yang pertama adalah berlaku kepada mangsa yang berusia 16 tahun dan juga si pelaku yang berumur 14 tahun. Kat sini sebenarnya tak ramai yang tahu kes ni. Tak tahu lah tak ramai yang tahu ke apa, sebab aku rasa tak ramai yang tahu sebab benda ni dirahsiakan. So, macam mana aku tahu? Sebabnya kita mencari, and then aku di-tag kepada seseorang subscriber aku, and aku rasa macam aku kena cerita benda ni sebab tak semua orang tahu. Sebenarnya macam ni, si pelaku ni umur dia 14 tahun dan dia sebenarnya suka dekat pelajar yang berumur 16 tahun ni. Tapi apakan daya, si pelajar, si mangsa ni sebenarnya dia sejenis yang pendiam, yang tak kacau orang, yang tak bergaul dengan orang sangat. So mungkin itulah yang buatkan si pelaku ni tertarik, tapi perasaan dia tak dibalas. Sebenarnya sebelum kejadian, si pelaku ni memang dah rancang daripada awal untuk buat jenayah tersebut dekat si mangsa. Ni aku difahamkan benda ni memang dah diplan dengan si pelaku untuk serang si mangsa, hanya disebabkan si mangsa tu tak respon perasaan si pelajar tu. Jadinya dia memang dah plan benda ni daripada rumah lagi. Tapi aku rasa dia plan benda ni aku rasa dia plan benda ni semua seorang-seorang dekat rumah tanpa pengetahuan sesiapa pun, and then dia memang dah siapkan senjata dekat dalam beg dia tanpa cikgu-cikgu tahu. Kes ni berlaku pada waktu pagi sebelum waktu pembelajaran bermula, pada pukul kira-kira 9.20 pagi macam tu. Waktu tu masing-masing dah ada dalam kelas, masuk si mangsa, and cikgu pun ada dalam kelas untuk mulakan sesi pembelajaran. Tapi waktu tu si mangsa ni minta izin untuk pergi ke toilet sebab dia nak buang air kecil. Nak dijadikan ceritanya pula, si mangsa ni pergi tandas seorang-seorang tanpa bertemankan dengan sesiapa pun. Dan apakan daya, sebenarnya kelas si pelaku tu dia agak jauh juga dengan kelas dia, sebab biasalah budak 14 tahun form 1 kan, form 1 ke form 2. Dalam kes ni, si pelaku tu memang dah nampak si mangsa pergi tandas seorang-seorang tanpa diteman. So dia pun mulakanlah dia punya misi untuk melakukan jenayah, di mana dia ikut si mangsa daripada belakang. Tapi mangsa ni dia jenis tak toleh kiri kanan, dia just straight je macam tu sampailah masuk dalam toilet. Pas mangsa masuk je dalam toilet, belum sempat nak buat apa-apa lagi, dia dah pun diserang dengan si pelaku. Sebab apa? Si pelaku ni dia dah follow mangsa daripada belakang secara senyap tanpa si mangsa tu perasan. Mungkin aku rasa dia buat kerja kat sini clean lah sebab tak ada siapa pun nampak. Tapi apa yang membuatkan benda ni jadi kicu, sebabnya si mangsa ni sempat lagi menjerit, tapi apakan daya menjerit dia sampai situ je lah dia punya hayatnya. Dan untuk pengetahuan korang, mangsa ni ditikam berkali-kali sehinggalah mengenargut nyawa dia. Dan waktu tu sebelum mangsa mengakhiri hayat dia kat
of course lah dia nampak ada pelaku tu. Dia keluar daripada toilet tu dengan berlumuran darah. Okay, dia selama je keluar dengan berlumuran darah dekat tangan dia. And then dia dah pun ditangkap dengan orang-orang yang ada kat situ, dengan Pak Guide, dengan cikgu, dengan ada student-student kat situ. And waktu tu cikgu yang ada kat situ pun terus pergi dekat tempat kejadian and periksa keadaan. And then bila dah terlalu parah macam tu, dia akan terus call ambulance and then terus bawa pelajar pergi balai polis untuk buat laporan. Bila laporan dibuat, bila siasatan pun telah dibuat, sebenarnya si pelaku ni dia ada masalah mental dia sikit and bercampuran dengan dia tak puas hati dengan dia punya perasaan tu tak dibalas. Sebab tu lah dia buat macam tu. Bagilah aku lah kan, aku agak ngeri lah dengan cerita ni. Sebab itu first time aku dengar cerita macam tu, Cina pula tu, and then ada masalah mental. Lepas tu sebenarnya budak-budak zaman sekarang ni perlu diberi perhatian lebih. Okey, untuk kisah kedua ni dia berlaku dekat Turki, luar negara, Istanbul. Untuk cerita kedua, korang rasa apa yang jadi? And adakah berlaku kematian? Ataupun berlaku dekat pelajar lagi? Ataupun berlaku dekat siapa? Pada 7 Mei 2024 berlakunya sebuah tragedi yang amat mengerikan dekat seorang pengetua sekolah. Untuk pengetahuan sekorang, sekolah yang kedua ni adalah sekolah swasta yang berada dekat Eyüp, Istanbul, Turki. Pengetua sekolah ni bernama Ibrahim Oktukan, di mana masa tu umur dia 74 tahun and dia sedang buat kerja dekat pejabat dia. Dan tak lama lepas tu ada seorang bekas pelajar sekolah tu yang berumur 17 tahun datang masuk dekat kawasan sekolah tersebut. Sebenarnya pelajar ni dia pernah sekolah dekat situ, tapi dia dikeluarkan daripada sekolah situ sebabnya dia ada masalah disiplin lah. Beberapa bulan sebelum kejadian ni berlaku, ada satu kejadian lain yang jadi antara si pelaku dengan mak dia dan juga pengetua sekolah tu. So bila benda tu dah jadi, dia keluar dekat sekolah tu, dikeluarkan dekat sekolah tu dengan keadaan dia yang sangat marah sangat dengan pengetua dia. Sebab apa-apa untuk pengeluaran pemindahan sekolah semua akan bertanggungjawabkan dekat pengetua sekolah kan. So dekat situ dia simpan sangat marah. Pas dia dah dikeluarkan daripada sekolah tu and then dia belum sekolah lagi dekat mana-mana tempat, dia datang balik dekat sekolah tu untuk balas dendam dekat pengetua sekolah dia. And masa dia datang balik dekat sekolah tu, semata-mata untuk diserang pengetua sekolah dia tu, dia ada bawa sebilah pistol korang untuk timbak pengetua dia dengan beberapa das pistol. Pas pengetua dia dah cedera parah dengan timbakan yang dilakukan oleh pelajar tersebut, pengetua tu pun dicuba untuk diselamatkan dengan cikgu-cikgu yang lain, tapi keadaan pengetua tu dia memang sangat-sangat parah. And dekat situ juga pengetua tu menghembuskan nafas dia yang terakhir. Selepas kejadian tersebut, pengetua tu dibawa segera ke hospital untuk bedah siasat lah. Sementara pengetua tu dibawa ke hospital untuk bedah siasat, and si pelaku ni pula tak dapatlah melarikan diri, dan sebab dia pun dah ditangkap dengan orang-orang yang dekat situ and then dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut. Masa pelaku tu dibawa ke balai polis untuk memberikan keterangan, pelaku kata dia nak tembak pengetua dia dekat bahagian kaki. Tapi masa si pelaku ni masuk ke bahagian ruangan tempat kerja pengetua dia bangun and pengetua dia angkat tangan macam ni sebab dah nampak dah dia ajarkan pistol tu. Tapi dia tertembak bahagian dada. Masa si pelaku ni nak bagi keterangan dekat polis, dia cakap tu tak ada bagi alasan apa. Dia kata time tu dia panik sebab bila dia tiba-tiba nampak pengetua dia angkat tangan macam ni, dia pun tertembak lah pengetua dia tu dengan beberapa das. Lepas tu dia kata dia tak dapat nak kawal dia punya panik tu, sebab tu lah dia buat macam tu. Tapi ada setengah pendakwa kata dia memang dah lama rancang, sebab dia memang nak lepaskan marah dia dekat pengetua dia dengan cara dia buat macam tu.
Okey, sebab apa rasa marah? Sebab dia dikeluarkan, sebab pengetua tu yang keluarkan dia daripada sekolah tu, sebab dia ada masalah disiplin yang sangat teruk. Selepas pengetua dah diberi siasat, akhirnya pengetua memang tak boleh diselamatkan sebab memang dah banyak sangat hilang darah, and then benda tu menjadi punca kemarahan kepada semua yang ada kat situ, cikgu-cikgu, murid-murid, and then semuanya nak tuntut keadilan. Lepas pemergian pengetua sekolah tu, and lepas si pelaku tu bagi alasan yang tak munasabah, semua cikgu kat situ nakkan tuntutan, and then dia nakkan hukuman yang sangat-sangat setimpal dengan apa yang si pelaku tu buat dekat pengetua. Untuk kejadian yang kedua, sumpah aku rasa macam seram gila sebab ni bekas student kat sekolah tu yang dikeluarkan disebabkan masalah dia sendiri, sebabkan salah dia sendiri, and then dia boleh lepaskan kemarahan dia tu dekat pengetua. Itu bukan salah pengetua tu memang dijalankan tugas dia as a pengetua sekolah, and then kita as a student kat sekolah tu, kita kenalah dengar cakap cikgu, walaupun kau tak suka macam mana sekalipun, cikgu nak elakkan kau buat apa-apa, itu semua untuk kebaikan diri kau. Tapi masalahnya bila dah berlaku jenayah ni, kau faham sendirilah akibat dia macam mana. So untuk korang cuba komen untuk cerita yang kedua ni, korang rasa macam mana? Agak ngeri ke? Korang rasa biasa ke? Macam mana? Okey, yang ni adalah cerita yang ketiga, di mana kejadian ni berlaku dekat Thailand, sekolah dekat Thailand. Nama sekolah tu adalah Nonthaburi. Kejadian ni berlaku pada 7 Ogos 2026, yes tahun ni, and then bulan ini. Pada tarikh 7 Ogos 2026, ada seorang pelajar lelaki yang berusia 14 tahun datang dekat sekolah tu. Sebenarnya sekolah tu dia mempunyai 3,100 orang pelajar. Untuk pengetahuan korang, sebelum si pelaku ni buat jenayah dekat sekolah tu, ada something tragedi yang berlaku dekat rumah dia sebelum datang sekolah. Untuk pengetahuan korang, si pelaku ni sebenarnya sebelum dia buat jenayah dekat sekolah, dia dah pun menembak atuk dengan nenek dia. Dia sebenarnya tak sure apa masalah dia sebenarnya, cumanya satu je masalah dia, dia ada tekanan belajar. So maksudnya dia sebenarnya tak minat pun dalam pembelajaran, dia tak minat pun, tapi mungkin dia ditekan-tekan dengan atuk nenek dia untuk belajar. Yelah, sebab biasalah parents mana, tak kisahlah mak bapak ke atau atuk ke nenek-nenek ke yang jaga kita, nak kita berjaya kan. So dia tak minat belajar, and then dia tertekan dengan dia punya pembelajaran tu, and then bila dia tertekan, dia bunuh siapa yang bagi dia tekanan. Lepas dia dah bunuh atuk dengan nenek dia tu, dia ambil pistol yang tembak atuk nenek dia tu, bawa pergi sekolah, maksudnya dia masuk ke dalam beg. Dalam perjalanan si pelaku tu nak ke sekolah waktu tu, dia dalam relation, tak ada apa-apa yang jadi, and then dia selamba je. Okey, masa sebelum dia lakukan jenayah kat sekolah tu, time tu tak ada apa-apa pun yang dia buat untuk serang-serang sesiapa ke sekolah pun, tak ada pun. Tapi tiba-tiba tepat pukul 10 pagi ada terdengar satu bunyi tembakan yang berlaku dekat sekolah tu, and ada certain pelajar fikir mungkin itu bunyi mercun orang main, tapi takkanlah bunyi mercun orang main dekat dalam sekolah. And waktu tu mula-mula dia dengar sekali je bunyi tembakan, lepas tu bila selang beberapa saat ada lagi bunyi tembakan yang berderu-deru. Okey, waktu tu diorang semua dah panik, dah tak tahu nak buat apa. Diorang semua masuk dah balik dalam kelas masing-masing, and then cari perlindungan. And waktu tu semua cikgu-cikgu pun dengar juga, and then cikgu-cikgu pun mula untuk menyelamatkan anak-anak murid diorang, and then tutup pintu kelas masing-masing guna meja yang diorang belajar tu. And dalam proses diorang nak selamatkan diri, dalam proses cikgu-cikgu tu nak selamatkan student-student diorang, kejadian tu sebenarnya diorang fikir mesti ada something jadi dekat sekolah, and then benda tu serius. And benda tu memang diorang fikir bunyi tembakan, dah tak ada bunyi mercun. Sebab ni diorang cuba untuk fikir secara logik, dari mana datang mercun dekat kawasan sekolah. Dekat kawasan sekolah tak boleh ada benda-benda yang senjata atau apa-apa bahan api sekalipun. So waktu tu semua student minta izin call mak ayah diorang sebab diorang dah panik. Diorang ceritakan apa yang diorang dengar dan apa yang jadi kat sekolah tu. And sebenarnya polis dah siasat ada
beberapa orang cikgu telah diserang oleh si pelaku ni, and ada beberapa student juga yang cedera ramai 23 orang. And selain tu bukan cikgu je, bukan student je, tapi ada kaki tangan, ada 5 orang kaki tangan yang lain yang cuba untuk selamatkan cikgu-cikgu, yang untuk cuba sedaya upaya untuk selamatkan murid-murid pun terbunuh dalam situasi tersebut. Waktu tu si pelaku dia cuba untuk melarikan diri, untuk selamatkan diri dia, tapi tak berhasil. Sebab apa? Sebab waktu tu pihak polis pun dah sampai dekat sekolah tersebut, and then siasat tingkat demi tingkat untuk mencari si pelaku, dan akhirnya pelaku telah pun ditangkap dengan polis. Tapi malangnya si pelaku ni tak boleh nak bagi keterangan sebab dia lari dekat tingkat demi tingkat, and then dia tembak diri dia sendiri sampailah dia meninggal dunia. Ini bukan si pelaku tu je meninggal dunia. Ada seorang pelajar yang berumur 12 tahun pun dia mengalami cedera, tapi aku rasa cedera yang agak parah sebab dia pun meninggal dunia juga. And ada beberapa orang dalam 9 orang juga terbunuh dan juga meninggal dunia, dan 23 pelajar yang lain yang cedera ringan. Dan untuk pengetahuan korang, kes ni dia tak ada dapat keterangan apa-apa sebab si pelaku pun dah pun meninggal dunia. So kes ni ditutup. Okey, ditutup tanpa apa-apa penerangan dan apa-apa penjelasan yang munasabah dan logik. Sebab apa yang kita siasat sekalipun, benda ni jadi macam ni je. Dia tak ada pengakhiran. Pengakhiran dia cuma meragut nyawa orang. Menyangkut nyawa orang yang tak bersalah, and then budak-budak sekolah meninggal, kaki tangan cedera, ada pun yang meninggal juga, and dia bunuh diri sendiri untuk elakkan ditangkap. Sebenarnya kejadian sebenar kita tak boleh nak cerita apa sebab rasanya dia ada masalah tekanan, dan dia pun rasa macam dia nak bunuh semua orang yang bagi dia tekanan dalam hidup dia sebab paksa dia belajar, paksa dia buat kerja sekolah, semua everything. Bagi korang, apa pendapat korang tentang tiga-tiga kes ni? Adakah korang sebenarnya biasa, ataupun korang dah pernah mengalami pengalaman macam ni, ataupun korang pernah buat benda macam ni? Sekarang kita dah dengar tiga cerita. So itulah pengakhiran video kali ni. Okey, untuk korang yang baru tengok kita punya YouTube channel, saya nak ucapkan selamat datang dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, jangan lupa korang like, subscribe dan juga komen. Semoga korang kat luar sana dimurahkan rezeki, dikurniakan rezeki yang baik dan lancar seluas lautan, dan semoga lampu korang sentiasa hijau, and semoga apa yang korang buat dekat dunia ni mendapat keberkatan. Okey, sebelum kita akhiri video kita, korang jangan lupa jaga diri kat luar sana sebab jenayah dekat mana-mana pun boleh jadi, bila masa dekat keadaan dalam rumah pun boleh jadi. So korang sentiasa always stay safe. Jangan lupa hidup ni kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Okay, so kita jumpa dekat next video akan datang. Bye bye.